Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan kita kembali bersiaran di podcast KPT bersama dengan KPT lah. Alright, jadi pada hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa yang dibawakan khas daripada Perkeso yang juga merupakan rakan strategik kepada Festival of Ideas tahun 2025. Dan without further ado, ayuh kita perkenalkan kita punya tetamu iaitu Encik Wazid bin Zaidun, Ketua Unit Latihan Pekerja Asing Pegawai Dagang dan Pengurusan Kes Perkeso. Apa khabar Encik Wazid? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So selamat datang ke Festival Idea Putrajaya. So hari ini kita akan kongsikan beberapa info untuk tuan-tuan dan puan-puan semualah. Ya, betul tu. Jadi sebelum itulah kita nak cerita lah kan, kita nampak Perkeso di sana sini, kita nampak penglibatan Perkeso bersama-sama dengan FOI pada kali ini. Jadi mungkin Cik Wazid boleh ceritakanlah apakah peranan Perkeso di dalam program kita pada minggu ini. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Siti Fariza. Terlebih dahulu, seperti mana saya Muhammad Wazid bin Zaidun daripada Perkeso. Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja yang dikenali sebagai Perkeso merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Orang kenal Perkeso ni pergi balik accident claim, hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, tetapi sekarang kita ada barang lebih besar daripada itu. So sekarang kita di Perkeso ada 4 akta, iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan yang mana menawarkan perlindungan kepada pekerja ataupun pencarum yang kehilangan pekerjaan. Itu yang akta yang kedua lah, selain daripada akta yang pertama. Akta yang utama iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerja yang kedua. Yang ketiga adalah Akta Skim Pekerjaan Sendiri, mana-mana pekerja yang pekerja gig ataupun yang bukan bekerja secara dalam sektor formal, secara sektor informal, pekerja gig contohnya grup, Foodpanda, pekerja di pasar malam, ejen insurans dan sebagainya yang tak ada majikan, itu juga boleh mencarum dan dilindungi di bawah Perkeso. Dan yang terakhir, yang keempat adalah skim untuk keselamatan sosial suri rumah, yang mana kita juga melindungi suri rumah. So dalam erti kata lain, buat masa sekarang Perkeso merupakan salah satu agensi yang menawarkan perlindungan keselamatan sosial dari baby sampailah ke liang lahat. Okey, dia memang holistic, very dynamic lah kan. Okey, seperti yang kita maklum lah, Perkeso ni yang mana bekerja, para pelajar biasanya dia tak tahu kan, dah masuk kerja kadang ditimpa musibah barulah nak tahu pasal Perkeso. Jadi Cik Wazid mungkin boleh advice lah kepada hadirin, sebelum berlaku musibah tolonglah refer, what to do, lindungilah diri anda. Okey, terlebih dahulu untuk saya rasa fokus pagi ini adalah lebih kepada kita punya event yang mana Festival of Idea. Perkeso turut ambil bahagian yang mana kita berkolaborasi bersama Kementerian Pengajian Tinggi menganjurkan Karnival Kerjaya di atas, yang mana kita tawarkan pekerjaan lebih daripada 3,700 peluang pekerjaan melibatkan 40 majikan hari ini. Dan selain daripada itu, sebenarnya Karnival Kerjaya ini kita ada satu produk yang mana dia di bawah jenama My Future Job. My Future Job ini adalah portal pekerjaan nasional. Maksudnya portal pekerjaan kerajaan, portal pekerjaan untuk publik, graduan dan sebagainya untuk rakyat Malaysia di site kerajaan adalah My Future Job. Kita tahu ada portal pekerjaan yang bersifat komersial, Jobstreet dan sebagainya, tetapi My Future Job ada tawarkan lebih baik untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mencuba mencari kerja ataupun mengembangkan karier anda di My Future Job lah. Alright, so bertepatan dengan adanya program pada hari ini, hadirin sekalian yang hadir boleh bawa resume ya. Bawa resume, kemudian boleh bawa diri anda presentable untuk bertemu dengan future majikan yang ada di aras mana tu Cik Wazid? Di atas kita ada sini aras bawah. Ini aras ground floor. Di Dewan Utama kita ada anjurkan Karnival Kerjaya yang mana macam saya explain tadi, kita ada lebih kurang 3,700 peluang pekerjaan melibatkan 40 majikan utama, contohnya seperti Asia, Bank Islam, LGV, Top Glove dan lain-lain. So saya sarankan kepada pengunjung-pengunjung, saya tengok dekat sini adik-adik semua dah Islam, ada yang berblazer, ada yang kemas, tinggal nak rebut peluang ini. Betul. Cuba ambil pengalaman, interview temu duga, mungkin lambat lagi nak habis belajar, tetapi boleh gunakan ruang dan peluang ini untuk cuba
ambil experience tu untuk masa akan datang. Dan so far kehadiran pun saya kongsikan sedikit kehadiran lah. Sila. Kehadiran agak memerasakan. Every day kita terima kehadiran lebih kurang 900 orang pengunjung. Okey. Cuma hari Rabu 2 hari lepas kita agak peak ada 1100 kehadiran. Ramai. Dan so far kita dah berjaya membuat penempatan 20 penempatan kepada calon-calon yang dah berjaya untuk interview lah. Okey. Dan ada lebih kurang 80 dah lepas tapisan pertama, dia ada tapisan yang kedua lah. Dan ada lagi 1000 permohonan yang sedang diproses. Okey. So saya sekali lagi saya ingin saran kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, adik-adik kita semua ni yang daripada universiti yang mungkin tengah belajar lagi dan akan habis, ambil peluang ni untuk menghadiri sesi temuduga dekat atas Karnival Kerjaya sempena Festival of Idea. Alright, betul tu Cik Wazir. Dan dekat sini saya nampak Madani Premium Career Fair. Betul nama program tu Betul. Okey, jadi antara contoh kejayaan lah. Okay, antara company yang ada kat sini kita nampak ada Air Asia, Bank Islam, FGV. Top 2 ni besar-besar company ni. Jadi peluang pekerjaan macam mana untuk lepasan diploma ke, degree ke, macam mana Cik Wazir? Semua. Kita untuk saya kongsikan untuk sektor yang ada terlibat dengan Karnival Kerjaya kita, iaitu ada sektor pembuatan, kewangan, ICT, kesihatan, pembinaan, perdagangan, perkhidmatan fungsional dan lain-lain. Dan daripada 3,700 peluang pekerjaan melibatkan 40 majikan tadi itu, kita pecahkan 2,667 untuk jawatan graduan, iaitu level eksekutif dan ke atas, maksudnya untuk diploma dan ke atas lah. Dan 780 jawatan bukan eksekutif dan juga 318 jawatan pengurusan. So jawatan pun bukan kaleng-kaleng dan pastinya tawaran gaji juga agak menarik. Gaji premium orang cakap Ya, betul. Ada had umur tak Cik Wazir? Tak ada. Kita Tak ada. cover di Pekeso, kita tak ada had umur. Mungkinlah sebab hari ni Pekeso cuma membawakan majikan-majikan yang fokus grup dia adalah dari segi graduan dan sebagainya. Tetapi mungkin boleh lihat juga jawatan-jawatan yang ada di paparan dekat atas yang sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Tak ada had umur. Kita cover daripada lepasan sekolah sampailah umur berapa sampai itulah. Okey juga tadi kita berbincang juga ya Cik Wazir, untuk mereka kerana kita percaya Gen Z zaman sekarang dia tak sama macam zaman kita belajar dulu Cik Wazir. Zaman milenial belajar je konon-konon fokus lah. Tapi kita lihat mereka sekarang ni multitasking. Saya tengok pelajar saya dekat UPSI tu memang dia buat Grab. Betul dia pergi kelas pula. Memang bagus. Jadi dalam masa dia buat Grab ni, Cik Wazir dia terangkan bagaimana untuk melindungi diri daripada malapetaka. Apa boleh cerita sikit? Okey, betul. Seperti saya kongsikan pada awal-awal tadi masa sesi perkenalan, Pekeso merupakan agensi yang menawarkan perlindungan keselamatan sosial. Maksudnya daripada baby sampailah ke kematian lah. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan sekarang rasa saya belum kerja lagi, tak perlu pun perlindungan Pekeso, salah. Tanggapan itu salah sama sekali. Kita macam saya explain tadi, kita ada Akta Keselamatan Sosial Pekerja dan juga sistem insurans pekerjaan yang itu cover ataupun perlindungan kepada pekerja-pekerja dalam sektor formal. Maksudnya pekerja yang bermajikan itu dilindungi di bawah sektor formal, di bawah Pekeso lah, di bawah akta. Kita juga ada 2 akta yang lain, iaitu akta skim pekerjaan sendiri. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua bekerja sendiri, contohlah macam saya sendirilah, saya kerja di Pekeso, malam saya bawa Grab, saya juga boleh mencara di bawah SPS. Okey. Contoh macam Dr. Siti kata tadi, kongsi dengan saya, ada part time MC, ada buat job lain-lain apa semua tu. Juga boleh mencarum dengan Pekeso. Maksudnya volunteer, sukarela datang ke pejabat Pekeso untuk mencarum lah. Itu akta yang ketiga. Selain daripada itu juga kita ada satu lagi akta, iaitu Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah. Okey, perempuan, cik-cik yang perempuan, golongan-golongan wanita, khususnya wanita, yang mana skim itu hanya untuk wanita saja. Kita faham macam Dr. Siti sendiri merupakan seorang pencara, tapi balik jadi seorang suri rumah. Jadi mak memasak. Adik-adik kita ni yang belajar dekat kelas, dekat UPM, UMSI dan sebagainya, balik rumah kena tolong mak buat kerja-kerja rumah. Betul. Itulah istilah suri rumah.
orang anggap suri rumah ni hanya suri rumah sepenuh masa, tetapi tidak. Ya, betul. Ada kerjaan hakiki, balik rumah tetap kena jaga anak, tetap kena masak untuk isteri, untuk ayah dan sebagainya. Itulah istilah suri rumah. Dan caruman untuk suri rumah cukup minimal iaitu RM120 saja setahun. Sebulan ibarat RM10 je. RM12 saja. RM10. Sorry. RM10 sebulan. Harga nasi lagi mahal daripada insurans. Betul tu. Alright, terima kasih Cik Wazir. Very comprehensive akan perlindungan seseorang daripada bayi sampai ke lahat, orang cakap kan. Okey, baiklah. Untuk itu mungkin kata-kata akhir daripada Cik Wazir sebagai wakil daripada PKSO untuk semua hadirin kita pada hari ini. Apa yang boleh dibuat pada hari terakhir di FOI? Okey, sekali lagi saya ingatkan adik-adik semua yang hadir pada hari ini mungkin belum habis belajar lagi dan sebagainya, ada tahun akhir dan sebagainya. Saya sarankan sekali lagi, ambillah peluang ini. Ambillah peluang ini untuk hadir ke Karnival Kerjaya di tingkat atas. Cuba ambil pengalaman untuk sesi temuduga, sebab kita sendiri, PKSO sendiri dan juga KPT sendiri yang bawa majikan-majikan ini hadir ke sini, di satu tempat, kumpulkan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua hadir untuk sesi temuduga lah, dan tengok mana tahu ada peluang, ada rezeki untuk masa akan datang. InsyaAllah. Baiklah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Cik Wazir atas sesi perkongsian cukup komprehensif itu tadi. Dan untuk itu kita akan berjumpa lagi insyaAllah selepas ini di podcast KPT. Assalamualaikum. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan kita kembali bersiaran di podcast KPT. Dan petang ini kita bersiaran bersama seorang figura yang cukup hebat, cukup dikenali di arena pendidikan tinggi, iaitu bersama saya yang berbahagia Dr. Profesor Dr. Muhammad Shatta bin Sabran, yang merupakan CEO of Malaysian Qualification Agency MQA, dan juga merupakan mantan Vice Chancellor UPSI yang keberapa tu Datuk? Kelima. Alhamdulillah, cik. Banggalah demi UPSI hari ni. Terima kasih. Okey, baiklah Datuk. Mungkin hari ni di hari keempat kita FOI ni kan, kita bawa ke MQA. Boleh tak Datuk ceritakan apakah peranan MQA di dalam FOI itu sendiri? Silakan. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, FOI ini merupakan program besar yang telah dianjurkan oleh pihak kementerian bersama-sama dengan semua universiti kita, awam ataupun swasta, dan juga agensi-agensi di bawah kementerian, termasuklah MQA. Jadi sebahagian daripada agensi di bawah kementerian, kita melihat ini merupakan satu tugas kerjasama di antara semua pihak, termasuklah MQA, dan dalam konteks ini MQA menyumbang dalam berbagai aspek, termasuklah berkongsi pandangan, pengalaman dan juga produk-produk terkini yang telah kita jelmakan kepada masyarakat, dan kita mengharapkan dengan adanya FOI ini dia menjadi satu platform yang besar dan juga mudah kepada MQA untuk kita menyebarluaskan produk-produk kita ataupun inisiatif kita kepada masyarakat Malaysia. Okey Datuk, pada mereka yang baru saja mengenali MQA ni apa kan, dah masuk IPT baru dengan MQA tak apa. Okey, boleh Datuk ceritakan sedikit sebanyak apa itu MQA? So sebenarnya MQA ini merupakan satu entiti yang sangat penting kepada pendidikan tinggi negara, kerana kalau sekiranya MQA ini tidak wujud, sudah pasti segala bentuk kelayakan akademik yang dikeluarkan oleh institut pengajian tinggi kita, sama ada awam ataupun swasta, tidak akan mendapat pengiktirafan daripada negara ataupun juga dunia. Justru selaku badan tunggal dalam negara yang mengawal selia tentang kualiti pendidikan tinggi, maka itu merupakan tugas utama MQA, kerana kita perlu memastikan bahawa setiap kelayakan akademik yang dikeluarkan oleh universiti kita ini bukan sahaja diterima pakai dalam negara, tetapi yang juga lebih penting, ia juga boleh diterima pakai di seluruh dunia. Kerana kita tahu di Malaysia ini pelajar-pelajar kita bukan sahaja terhad kepada pelajar-pelajar tempatan, tetapi kita juga mempunyai dasar untuk mendapat ataupun memiliki seramai mungkin pelajar-pelajar luar negara, dan kita mensasarkan pada tahun 2030 kita menganggarkan lebih kurang 250,000 pelajar antarabangsa akan belajar ke Malaysia, dan pastinya pelajar-pelajar ini akan kembali ke negara mereka. Justru amat penting untuk kita memastikan bahawa kualiti pendidikan tinggi, ijazah-ijazah ataupun kelayakan-kelayakan akademik yang diperoleh oleh mereka itu boleh diterima pakai di negara mereka tanpa mengira daripada mana mereka datang sekalipun. Ya, macam itulah. Stakeholders di dalam KPT itu sebenarnya adalah klien kepada MQA kan. Jadi apakah antara produk
yang dibawakan oleh MKA kepada rakyat Malaysia kesusun? Kalau kita lihat dalam konteks konvensionalnya, salah satu produk konvensional sudah pasti memberikan akreditasi kepada program-program yang ditawarkan oleh industri kita. Tapi kita juga melihat dalam masa yang akan datang produk-produk konvensional yang saya maksudkan seperti ijazah, diploma dan sebagainya yang ditawarkan kepada masyarakat kita secara konvensional mungkin pada masa yang akan datang sudah tidak relevan kerana masyarakat sudah melihat pathway ataupun hala tuju ataupun perjalanan dalam pendidikan tinggi ini sudah beza. Justru itu sebab pihak MQA telah pun menyediakan satu platform baru yang kita panggil flexible pendidikan tinggi yang bersifat fleksibel ataupun flexible pathway dalam pendidikan. Justru itu sebab kalau kita lihat pada hari ini MKA begitu agresif menawarkan produk-produk terkini yang paling popular yang telah kita wawarkan kepada masyarakat, yang kita salurkan kepada masyarakat adalah Apel, sama ada Apel E ataupun Apel C ataupun Apel Q, Apel M, dan insya-Allah hujung tahun kita akan mengenalkan satu produk baru Apel S, di mana Apel ini adalah kita berikan pengiktirafan kepada masyarakat kita berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kerja. Justru mereka yang telah mempunyai sekian lama pengalaman bekerja boleh kita membuat assessment ataupun penilaian untuk tujuan kemasukan universiti walaupun mereka tidak pernah mengambil SPM ataupun sebagainya, dan juga boleh dijadikan sebagai kredit transport, pindah kredit, ataupun mereka boleh dianugerahkan terus dengan kelayakan-kelayakan berdasarkan tahap-tahap yang itu, ataupun mereka boleh masuk di universiti melalui laluan micro credential, dan yang akhirnya insya-Allah pada awal tahun 26 kita akan perkenalkan Apel S, itu yang menggunakan kemahiran-kemahiran untuk tujuan mendapatkan kelayakan akademik. Alhamdulillah, banyak sangat produk tu. Kita ada Apel A tadi kan, ya saya, and then M yang terkini kan. Boleh kurangkan sedikit tak? Sebabnya orang industri ramai berminat Apel M tu. Okey, Apel ini dalam konteks mudahnya adalah Apel micro credential. So saya rasa elok pada saya untuk menceritakan apa itu micro credential. Dari segi bahasa mudahnya, micro credential ini adalah kursus-kursus pendek yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi kita, dan kursus-kursus pendek ini boleh ditawarkan dalam dua kaedah. Yang pertama untuk tujuan penambahbaikan upskilling, reskilling, tapi dalam tujuan yang satu lagi yang kita sedang mempromosikan secara besar ini adalah menggunakan micro credential untuk tujuan kelayakan akademik. Apa yang baiknya tentang kursus micro credential ini, kursus-kursus pendek ini, semua masyarakat tanpa mengira latar belakang akademik mereka boleh mengambil kursus-kursus ini secara pendek lah. Maksudnya dia boleh ambil 1 minggu sekarang, kemudian dia tunggu lagi 2-3 bulan, mungkin 2 tahun lagi, dan semua kursus-kursus yang diambil ini akan dimasukkan di dalam bank yang kita panggil credit bank. So dia akan simpan di situ. Sekiranya kursus-kursus yang telah diambil itu telah mencapai 50% daripada jumlah kredit yang diperlukan untuk salah satu peringkat. Misalnya kalau diploma kita memerlukan 90 credit hours, kalau dia sudah mencapai lebih kurang 45, maka dia boleh mendaftarkan diri sebagai pelajar rasmi kepada institusi pengajian tersebut. Dan satu lagi yang baiknya tentang micro credential ini, kita memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengambil daripada mana jua bahagian sama dalam atau luar negara, dengan syarat kursus-kursus itu telah pun mendapat pengiktirafan daripada badan akreditasi masing-masing, dan hanya syarat yang telah kita tetapkan sekiranya pelajar tersebut ingin mendapatkan ijazah akademik itu daripada Universiti UPSI umpamanya, kita hanya mensyaratkan 30% daripada micro credential itu perlu diambil daripada UPSI, 70 lagi boleh diambil daripada mana-mana tempat di seluruh dunia. Itu yang menarik tu ya, dia boleh select, dia boleh pilih, curate ikut dia punya acuan. Okey, menarik tu. Jadinya kalau kata let's say lah ada yang sedang bekerja jarak jauh ODL tu, macam mana pula Datuk? Dan kalau kita lihat memang micro credential ini antara satu kekuatannya adalah ditawarkan secara online. Jadi secara fizikalnya pelajar-pelajar tidak perlu datang. Itu sebab kita boleh memberikan kebebasan kepada mereka mengambil micro credential yang datang daripada luar negara. So mereka boleh pergi secara online dan mereka lihat mana-mana kursus yang bersesuaian dengan mereka, mereka boleh ambil secara online walaupun lokasinya jauh daripada Malaysia. Dan kalau kita lihat pada hari ini reputasi Malaysia dalam konteks micro credential ini berdasarkan kepada Google Search, kita berada di 5 yang terbaik di dunia. Menarik itu. Jadi apakah antara lagi pencapaian antarabangsa terhadap MKA sumbangkan? Okay, kita punya hasrat adalah kita ingin meletakkan bendera MKA ini di seluruh pelosok dunia. Maksudnya di situ apabila kita ada bendera di seluruh pelosok dunia, maksudnya pelajar-pelajar kita akan bebas untuk pergi ke semua tempat yang telah ada bendera MKA itu, yang berarti bila kita letak bendera kita dekat tempat tersebut, kita telah ada mutual agreement, mutual recognition, accreditation dengan
dengan mereka. Maksudnya apa-apa yang dikeluarkan oleh negara kita yang telah mendapat pengetarapan MPA tidak akan menjadi halangan kepada mereka untuk menerima. Jadi itu sebab kita kalau boleh kita ingin melihat sebanyak mungkin negara yang mempunyai agreement dengan kita, mutual agreement dengan kita. Dengan itu kita boleh memastikan bahawa produk-produk keluaran Malaysia ini boleh dipasarkan seluruh dunia. Antara negara tu mana tu Datuk? Boleh kita ceritakan? Okey, sekarang ni of course kita melihat target negara itu berdasarkan kepada hasil daripada YBM kita. Misalnya YBM kita ingin kita memfokuskan kepada negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, all the Tan country. Kemudian kita juga akan menumpukan perhatian kita kepada OIC country. Dan juga kita juga akan menumpukan kepada African Continental. Dan insyaAllah pada tahun 2026 kita akan mensasarkan South America sebagai salah satu daripada potensi untuk menarik pelajar-pelajar daripada sana. Menarik tu. Jadi sikit sebanyak Datuk telah pun membuka cerita untuk Way Forward MQA dan KPT selepas ini. Datuk, silakan. So insyaAllah dalam konteks ini seperti mana saya selalu sebut dalam ucapan saya, untuk dalam pendidikan tinggi kita tidak mampu untuk berdiri secara sendirian. Kita kena bekerjasama dengan semua pihak. Tidak ada sebuah universiti yang boleh maju ke hadapan dengan cara sendiri. Jadi kita melihat kolaborasi itu penting, termasuk juga tentang kualiti. Jadi kita mengharapkan mempertingkatkan lagi jaringan dan kolaborasi kita dengan badan-badan akreditasi dunia, dan ini merupakan salah satu target kita. Dan insyaAllah kita yakin dalam masa yang akan datang seluruh dunia akan menjadi mempunyai connectivity ataupun jaringan kita, dan dengan itu insyaAllah harapan YBM kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global akan menjadi kenyataan. InsyaAllah. Baiklah, itulah sedikit sebanyak daripada Datuk Syahata berkenaan dengan MQA dan Way Forward di KPT untuk masa-masa akan datang. Dan untuk itu sekian sahaja daripada kami di FOI Putrajaya, dan kita akan jumpa lagi insyaAllah lepas ni. Terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor. Alright, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, Doktor. Nak panggil Puan ke Doktor? Mana-mana pun boleh. Doktor lah. Doktor As, saya mengganggu ke ni? Tak, boleh tak saya nak interview sikit? Tapi sebelum tu nak minta Doktor perkenalkan diri dululah. Boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Asniza binti Said Haini. Saya selaku Ketua Penyelaras lah untuk program hari ini, Carnival Kerjaya Premium Madani at FOI 2025. So bersama dengan saya ni adik-adik saya lah daripada Talent Corp. Okey, untuk program hari ini sebenarnya kita dapat kolaborasi daripada dua agensi yang utama. Okey. So saya ucap terima kasih lah kepada Kementerian Semua Manusia Kesuma dan juga dua agensi mereka Kesuma, iaitu pertama daripada Talent Corp untuk program Internship Market Week at FOI 2025, dan satu lagi nanti kita ke sana untuk program Carnival Kerjaya Premium tu, di mana yang tu lebih kepada penempatan pekerjaan lah. Yang ini preparation untuk kerja, dan bila kita sampai dah settle preparation, kita pergi pula untuk mencari kerja. Okey. Wow. Okey. Saya nak tahu sikit lah apa yang menariknya dekat Aras 2 ni, sebab saya tengok daripada jauh tadi punya bukan main ramai lagi orang datang. Apa yang menarik dan apa yang ada dekat sini? Okey, kita ada pelbagai aktiviti sebenarnya. So that's why kalau kita tengok adik-adik kita daripada Talent Corp, okey, untuk sepanjang 4 hari FOI ni kita ada pelbagai aktiviti menarik kepada golongan-golongan bakal graduan utamanya, yang mana pelajar ni sebelum mereka pergi kepada alam pekerjaan, Talent Corp dengan ada satu special program, mereka beri sedikit orang kata bagaimana trend semasa daripada bidang pekerjaan yang terkini lah, yang mana mungkin daripada segi preparation pelajar ataupun graduan ni, bila you nak graduate, apa trend pekerjaan sekarang ni yang ada, dan sebagai persediaan apa sebenarnya pelajar ni perlu bersedia untuk bekerja. Adakah resume yang dibuat ni betul ke tidak? Walaupun CGPA 3.5 and above, first class, tapi tak dapat kerja, macam mana nak buat? So inilah pihak Talent Corp beri banyaklah pendedahan kepada pelajar dan graduan lah untuk aktiviti tersebut. Doktor ada cakap tadi kita nak pergi tengok kepada bos untuk penempatan pekerjaan pula. Jom kita ke sana pula. Okay. Oh, so inilah tempat kedua dia. Tengok memang meriah kan. Siap ada game lagi dekat belakang ni. Boleh tak Doktor explain sikit apa sedang berlaku dekat sini sebenarnya?
Okey, di sinilah sebenarnya tempat yang mana kalau kita buka kepada semua pencari kerja, datanglah ke Carnival Kerjaya Premium Madani at FOI 2025, di mana sinilah peluang di mana peluang pekerjaan yang premium, di mana gaji pun premium, pendapatan pun premium lah, yang kita sesuaikan lebih kepada graduan-graduan lah ya, yang sedang mencari kerja. Datanglah beramai-ramai. Kita ada 1 hari lagi esok, yang mana peluang pekerjaan yang ada memang kita filter siap-siap. Gaji yang kita sebut premium ni, kalau degree dan ke atas, kita boleh dapat gaji minimum insyaAllah 4,000 dan ke atas. Ya, yang untuk diploma, insyaAllah gaji bermula daripada 3,000 dan ke atas. Dan actually kalau kita lihatlah pelbagai aktiviti yang ada, kalau pengunjung datang, boleh daftar dengan My Future Job, and then boleh bawa resume tu, jumpa dengan kaunselor kerjaya dulu. Minta kaunselor kerjaya, mungkin boleh semak kita punya resume dan minta pandangan daripada kaunselor kerjaya, and then pergilah ke bos-bos yang ada majikan yang berkaitan. Dan selain daripada tu, mungkin boleh pergi juga kepada My Future Job on the go untuk game. Ada hadiah menarik kalau menang untuk game ini. Okey? Right. So, datanglah beramai-ramai. Kita ada tinggal 1 hari lagi. Okay. Saya nak tahu jugalah kan, banyak-banyak bus yang ada dekat sini. Bus apa yang paling menjadi tarikan? Okey, dah tentunya lah. Jangan terkejut. Kaunselor kerjaya tu antara yang ni. Sebab bila mereka sampai, kebanyakan daripada pengunjung ni, mereka kurang pasti apa yang mereka nak buat. Sebabnya daripada situ kita kaunselor akan semak resume dan juga mencadangkanlah majikan-majikan yang ada di Carnival Kerjaya ni. So itu antara yang menjadi tarikan yang pertama. After that, mereka akan pergi kepada bus lah untuk sesi interview dan sebagainya. Dan of course lah yang di sini sebab mereka ada hadiah. Okay. Sedikit ucapan untuk pengunjung yang mungkin baru saja terfikir untuk datang dekat FOI pada hari ini dan esok. Ambillah peluang ni, datanglah beramai-ramai. Kita dah tinggal 1 hari lagi. Seperti mana saya maklum tadi, Carnival Kerjaya ni bukan Carnival Kerjaya yang biasa. Kita cuba menawarkan gaji yang premium, jawatan yang premium. Terima kasih doktor. Alright. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan, saya sebenarnya berminat lah tengok dekat bus ni sebab bukan main ramai lagi orang datang daripada tadi. Jadi boleh tak Tuan perkenalkan diri dahulu, lepas tu cerita sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya ada dekat bus ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Zulkarnain Abdul Rahim. Saya pegawai penyelidik daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi apa yang ada dekat booth ni, ini adalah booth hasil kerjasama Universiti Malaya dan Universiti Sains Islam Malaysia, di mana kami mengumpulkan produk-produk inovasi daripada universiti-universiti yang terdapat di Malaysia lah. Kita ada beberapa produk daripada Universiti Malaya sendiri dan juga beberapa produk daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Kita ada UTAM, kita ada UPNM dan juga kita ada MSU. Faham. Jadi hasil gabungan daripada beberapa universiti untuk bus ini. Saya tengok bukan main banyak lagi model-model yang ada kat sini. Jadi boleh tak saya nak tahu apa sebenarnya inovasi yang cuba ditekankan untuk bus ni? Jadi untuk booth ni kita tekankan produk-produk berkaitan dengan sains kesihatan lah, sebagaimana boleh baca tu kan. Produk ni berkaitan sains kesihatan, inovasi berkaitan sains kesihatan. Jadi produk yang kita bawakan di sini semua berkaitan dengan sains kesihatan. Kita ada daripada prosthetic leg, kita ada untuk orthopedic surgery punya, sehinggalah kepada vaksin dan juga bahan-bahan seperti plastik untuk vomit dan saya rasa dalam banyak-banyak pameran yang ada dekat bus ni, yang mana satu yang paling menjadi tarikan pengunjung yang datang? Semestinya lah yang 4 yang utama ni, sebab dia di display di tengah lah kan, dia menjadi highlight kita lah. Jadi kita pilih produk-produk yang besar dan bagi kita nampak sangat menarik lah dan mempunyai nilai tambah yang sangat mantap lah kita untuk ditayangkan kepada umum lah. Jadi saya nak tanya doktor, apa sebenarnya yang pengunjung dapat dengan menghadirkan diri ataupun melihat pameran-pameran yang ada dekat booth ni? Jadi kehadiran publik ke booth kami ni sekaligus memberi kesedaran lah bahawa keupayaan universiti kita untuk mewujudkan teknologi inovasi dalam bidang sains kesihatan fokusnya. Faham. Okey, memandangkan pameran daripada sains kesihatan ni dah dipilih untuk masuk ke dalam Festival of Idea ni, apa harapan doktor
Mungkin tahun depan akan diadakan lagi FOI ni dan berpeluang untuk sertai lagi. Apa harapan untuk tahun depan punya festival idea? Saya berharaplah tahun depan mungkin kita boleh bawakan lebih banyak produk inovasi, dan dengan kita display produk-produk ini, kita akan memupuk semangat kepada penyelidik-penyelidik di luar sana untuk terus berinovasi, untuk terus berkarya untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru, terutama dalam bidang sains kesihatan. Ya, kita faham bahawa inovasi dalam bidang sains kesihatan ni kadang dia memerlukan kos yang sangat besar. Akan tetapi untuk mewujudkan teknologi, bila kita kata teknologi kesihatan, sains kesihatan itu tak semestinya benda-benda yang grand. Kita boleh juga buat inovasi yang boleh menyelesaikan sekecil-kecil masalah tapi di dalam bidang sains kesihatan.